Fidah nak share testimoni ya. Testimoni diri saya. Okey, saya dah 6 tahun. Tahun ni bulan 2 dah 6 tahun lah saya dah forever. Okey, macam-macam testimoni lah. Bukan saja pada saya, tapi pada suami, anak-anak. Banyaklah testimoni kan. Mula-mula saya pada tahun 2018 saya hyperthyroid. Okey. Saya join 2020. Saya guna produk ni bukan nak buat bisnes. Saya untuk sihat. Sebelum tu saya pergi jumpa doktor. Okey, doktor kata kalau boleh dia nasihatkan saya jangan makan ubat terlalu lama. Dia kata. Lepas tu dia kata kalau puan jumpa alternatif lain, elok puan teruskan dengan suplemen ke. Doktor tu memang baguslah. Walaupun dia kita bayar dia kan dengan ubat dia, tapi dia suruh saya guna suplemen lah. Okey. Lepas tu saya guna forever tahun 2020 bulan 2 2020 selama 5 bulan. 5 bulan baru saya buat bisnes lah. Dan mula-mula saya minum macam biasa, saya ada healing crisis. Okey. Dan saya hyperthyroid tu jantung berdebar-debar, saya ingat kan. Saya rasa macam tak produk tu tak bagus dengan saya lah. Tapi sebenarnya dia ada healing crisis. Lepas tu saya pergi dalam setahun tu saya kena pergi balik check up kat klinik tu. Alhamdulillah saya bebas hyperthyroid. Alhamdulillah. Lepas tu saya ada testimoni anak saya. Dia period dia tak stabil, sekat-sekat dia minum nektar, minum omega, aloe vera. Lepas tu yang laki ada mata bengkak lah merah, pengguna aloe first dia guna kan. Lepas tu aloe jelly, krim propolis. Saya guna memang banyak produk saya guna. Sebulan saya beli dalam 2-3 cc macam tu lah. Untuk family saya, bukan saya kan, produk ni. Okey, baru-baru ni bulan 11 saya ada join Clean9 lah. Pada 4 dan bulan 11 first Clean9, second Clean9 BOI, batch kedua. Lepas tu saya follow lah. Lepas tu yang kedua mula 13 bulan 12 kan. Masa tu 2 kali lah, 2 kali je. Lepas tu saya follow je puasa separuh. Tapi walaupun tak dapat clean sangat lah kan, tak dapat clean sangat. Tapi saya sebenarnya kan yang merubah hidup saya, sebenarnya saya buat exercise hari-hari. Saya mula sebenarnya saya kan masa Clean9 ni kata kita buat 30 minit exercise kan. Tapi sebenarnya saya tak buat pun. Malas sebab saya dah lama tinggalkan senaman. Sebenarnya saya kan daripada saya teenagers, saya memang orang yang bersenam, main netball. Kadang-kadang main bola, pasal main bola. Saya main sukan kan. Tapi bila dekat umur saya jadi macam, mungkin saya sibuk kerja, buat kerja-kerja kan kurang senang. Sebenarnya saya, kita nak motivasi diri kita je. Orang lain cuma dia dapat ni kan, bantu. Dan sebenarnya kan CBN Neurobiety pun banyak mengubah saya lah. Dia check dan diagnose mata saya. Saya banyak terima kasih lah selain pada upline saya, Coach Zalin dan Coach Bayani. CBN Neurobiety banyak lah dia kata dia, saya ada ni masalah saraf. So memang saya kena teruskan bersenam selain suplemen. Saya buat senam hari-hari. Mula-mula saya susah je nak bersenam. Saya kan mula saya buat senam 15 minit je. 15 minit. Betul kan saya duduk sebab semput kan. Mongah. Betul yang betul saya buat 2 minggu 15 minit. Lepas tu dalam 2 minggu lagi saya buat setengah jam. Lepas dah setengah jam saya buat 1 jam. 1 jam. Boleh angkat kaki sebelum susah angkat kaki. Tanya Kak Mas. Lepas tu saya bagi semangat Kak Mas dan Kak Rani lah, kakak saya ni. Kita buat sama-sama. Kadang-kadang saya buat video hantar kat Kak Mas. Mula Kak Mas pun dia rajin senam, tapi lama dia malas juga. Sebenarnya kena daripada upline dia ni. Kena upline dia. Betul kakak saya pun dah. Okey. Saya buat Clean9 tu daripada 14-11 2 kali ya. Sebenarnya semua daripada diri saya sendiri. Turun 10 kilo. Alhamdulillah. Sebenarnya inches saya banyak inches lah. Kan berat tu tak apa sangat kan. Baru 2 bulan. Okey. Itulah sharing saya. Paling tinggi berat puan berapa kilo? Boleh tak share dulu? Sensitif. Ada satu betul-betul. Okey, ataupun ada berapa lagi target selepas ni? Saya jauh lah target Masyarul. Lagi berapa? 10 kilo lagi. 20 kilo saya target lagi. 20 lagi. Jual
pakai si Malaysia lah. Tak, Yara Fazira. Apa masalah kesihatan yang pertama itu hypothyroid. Boleh bagi tak apa produk yang Puan makan? Okey, hypothyroid saya minum aloe vera gel, royal jelly, nectar. Lepas tu omega, bee pollen, forever light. Sebenarnya banyak produk saya guna. Bee propolis, apa lagi? Absorbency. Cakap lah, semua orang kata tu dia nak. Sampai produk overseas, produk Brunei, algae semua saya semua minum. Kalsium semua kan. Apa tu? Yang saraf tu? B12. B12 tak ada semua. Bukan minum tu tak? Berapa banyak dia Time. Garlic time. Macam mana akak makan dengan minum tu? Berapa banyak? Berapa banyak? Algae tu mula-mula saya ambil bagi 3. Satu sachet tu bagi 3. Sebab bila saya minum semua tu kan, jantung saya laju. Tak boleh kan? Betul bagi 3. Saya minum masa saya sebelum senam. Senam. Tapi saya sebelum ni saya buat clean line. Sebelum ni on off kan. Tak rajin. Tapi lepas ni kena Macam mana tahu hypothyroid tak ada? cek doktor lah. Bila jumpa doktor yang mula-mula, dah jumpa tu balik. Kadang-kadang beritahu tentang aloe vera ni, dia kata teruskan. Sebab dia pun ada suplemen dia lain dekat lah kan. Tapi dia tak propose saya cakap saya guna aloe vera. Berapa bulan gap tu? Dalam setahun juga. Setahun juga saya okey. Mula-mula tu ada rasa jantung laju lagi lah. Dia krisis kan? Ini krisis. Gigil. Sampai saya berdiri pun tak boleh. Sembuh tak mata? Mula-mula mata tu semua ada gambar saya lah. Mata tu Sekarang tak ada dah mata sembuh tu. Lawan. Mata cantik. Mata gila. Kan mata ni U-turn lah. apa ni saya dulu sebab terbalik tau. Saya turun berat badan 32 kilo Jadi mana? selama 3 bulan. 32 kilo 3 bulan. Lepas tu doktor kata ni tak normal. Dia cek saya, dia suruh saya luruskan tangan. Saya tak dapat luruskan tangan, gigi macam ni. Dia suruh saya duduk, dia suruh saya cangkung. Saya kata tak boleh doktor. Tak apa, ramai doktor yang boleh angkat awak kata. 5 orang. Tapi bila saya dah okey normal, boleh pula solat biasa. Masa saya hypothyroid, saya tak boleh solat sujud semua tak boleh. Lepas tu umur berapa? Semua tu tu. Sekarang umur 40. Nampak muda dia. 40-an, berapa buat lah. Tahun 2018 ni saya 51. Dia 18. Makin tu makin sikit makin sihat kan? Makin tu makin sihat. Cantik. Tapi itulah saya nak beritahu. Kita no shortcut lah. Kita kena balance lah. Pemakanan, suplemen dengan bersenam. Tak boleh skip. Tak boleh kata nak clean line tu dengan jaga pemakanannya, tak boleh. Nak bersenamnya tak boleh. Tiga-tiga kena seiring. Itulah. Paksa diri sebenarnya. Okey? Ada soalan? Terima kasih Kak Nur. Kita nak share juga senaman yang mudah. Kita biasakan kita kan menghadap telefon kan. Pagi-pagi apa senang kita kena buat? 5 cara je bangun semua. 5 cara. Yang lain tak payah. Apa mengganggu orang di kanan. Sebab kita ramai ngantuk kan. Mula macam ni. Okey, tak payah macam ni lah. Mula. Ini